Apa hukum ibu selalu marah anak sebab anak asyik nak menyusu badan saja, selalu marah anak sebab tak dengar cakap? Anak dah setahun lebih, jangan marah. Dia waktu kebiasaan menyusu ni biasanya 2 tahun. Dan lebih pada 2 tahun itu ada. Tidak menjadi kesalahan. Kebiasaan. Ada kurang 2 tahun, ada lebih 2 tahun. Kebiasaan 2 tahun. Jadi bila diberi susu, anak nak susu dada mak, jangan marah. Kenapa? Kerana Allah cipta kita perempuan, dia ada susu. Jarang suami menyusu. Faham lagi? Nah, kerana dia tak ada susu. Nah, jadi Allah buat kaum perempuan. Nampak? Sebab tu dia kerana hisap susu badan dia minum, maka Nabi kata, taat ibumu dulu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu lagi. Kemudian siapa? Ibu lagi. Kerana dia yang menyusukan. Dia yang menanggung kamu dalam perut. Nah, daripada mani 40 hari, darah 40 hari, lari 40 hari, menjadi ketulan daging. Faham? Kemudian ditiup roh. Dia ditiup roh, datang pula alohang. Orang sini panggil apa? Kerana panggil alohang, mengandung alohang. KL panggil apa? Defeated. Alohang juga. Ada kan? Kan susah dia tu. Nak, ada alohang sakit pinggang, alohang sakit lutut, alohang sakit tekak, alohang jadi pening kepala, alohang jadi demam sama. Ada jenis tak boleh bau sabun mutah, bau motosikal mutah, bau goreng mutah, bau bitih tak mutah. Boleh ada. Faham lagi? Jadi nak sampai ke beranak pula keluar darah 2-3 liter. Faham? Nah, doktor senang ya. Push. Tu doktor. Bini kita macam nak mati. Maka 3 kali taat kepada mak. Bagi susu badan pula. Tahu tak? Jadi kalau anak minta susu, jangan marah. Jangan marah. Kita ibu dia. Kita ada perangai ibu. Kita bukan pokok kayu.